Jom teman saya buat sayur air kelate edisi Ramadan. Mula panaskan periuk, lepas tu masukkan minyak secukupnya. Next masukkan bahan tumis. Resepi penuh tengok di caption bawah dah. Ni sampai naik bau dan biar bawang tu kekuningan. So saya ni saya memang minat buat lah. Sebab sedap tu saya buat semua. Masukkan air secukupnya. Next masuk sayur yang kerah dulu. Next masukkan lada sulah. Untuk sikit lah. Takut pedah nanti. Masukkan sedikit kicap ikan tai. Jangan letak banyak nanti masin perak pula. Kacau biar sebati. Masukkan garam, gula pula. Cukupnya dah. Lepas tu kacau biar sebati. Tunggu sampai mendidih sampai sayur tu lembut lah. Next masukkan suun. Masuklah secukupnya. Lepas tu kacau biar sebati. Next masukkan sayur yang sederhana keras. Dalam resipi ni saya guna sayur pakcoy, cambung cheese dan carrot. Kacau sebati sampai sayur lembut. Apa pula nak masuk ayam masa menumis tadi. Apalah masuk sekarang lah. Okey, masukkan ayam. Guna kaki ayam, leher ayam. Saya potong kecil lah. Rebus sampai dia masuk ayam dan lembut. Masukkan telur yang sudah dikocak. Rebus pula sayur air ni sampai telur tu masak. Next masukkan sayur yang lembut sekali. Sayur yang jenis daun-daun. Masukkan ke semua sayur. Kacau biar sebati sayur tu lembut seketika. Okey, dan sayur air kelate. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.